Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita try tengok okey, tadi Opstar ini same. Okey, Opstar. Kalau kita tengok dulu petrochemical ni. Kita tengok dulu petrochemical untuk teknik BBMA ni. Sebab kalau kita tengok M15 masih lagi price tak boleh close atas upper BB. Jadi dia tak ada kekuatan untuk naik. Dia mesti dia ada kalau tengok M5 ni kecil sangat. Saya tak tengok lah untuk M5 ni. Tengok M15 dia kena breakout atas, baru dia ada potensi untuk naik. Untuk petrochemical untuk Unisem ni pula kita nampak dia dah buat momentum. Cuma sebelum ni dia ada buat momentum dah di sini pada 6 Mei 6 Mei kat sini lah. Ok, jadi kalau kita tengok M15 dia ada buat ni fake out ni. Sekali, dua kali buat fake out. Kali ketiga baru betul. Fake out. Kali ketiga baru betul punya kenaikan. Kalau untuk ini Sam lah. Okay. Opstar, tengok forward. Opstar ni terus naik lah. Buat momentum. Tengok itu momentum ni kat sini. Tengok 15 bulan ni semalam 11 Mei kan, sampai sini lah 11 Mei. ok, jadi dia dah buat momentum lagi, tapi cuma apa yang kita lakukan ada pula weight kat atas ni, kena jualan. Tapi saya masih bullish lah dengan Opstar ni, dia boleh naik lagi lah, InsyaAllah dia boleh naik lagi untuk Opstar ni. Okay. Kalau TM pula, Telekom Malaysia naik ikutkan dia buat momentum kat sini. Bulan 27 April. Oh, 7 April. Ok, dia buat momentum. Yang ni consider fake out ni, momentum first ni. Dia masuk balik, dia tak buat momentum sampai sini. Dia buat momentum baru real punya kenaikan. Nampak? Real punya kenaikan. Dia buat fake out sekali. Buat fake out sekali lah. Sebab kat sini dah soal baru 28, seolah dia nak naik. Dia buat fake out. Yang ni baru betul dia nak naik. Untuk TM. Ok, itu saja untuk teknik BBMA. Terima kasih. Assalamualaikum.